Apa lagi? Makanlah. Nah. Bagi garpu. Garpu? Nak? Tak nak. Ya, betul. Makan je lah. Ya. Nasi ke beras? Kenapa? Mira, you duduk sekejap. Mira, semua orang carikan kau di sekolah tadi. Ya? Siapa? Guru besar, driver kau dan ramai lagi, termasuk Cikgu Nordin. Mereka semua bimbangkan kau. Tapi kami cuma berdiam diri saja. Sekali Mira dah buat keputusan, Mira takkan tarik balik lagi. Tapi keputusan yang kau buat mengikut hati kau. Okey, fine. Kalau korang semua nak Mira keluar, Mira boleh keluar. I still can survive. Bukan begitu, Mira. Do you understand what we are trying to say? No, I don't understand and I do not want to understand. And What? that's it. What are you trying to prove? Mira hanya nak semua orang tahu yang... Yang apa, Mira? Yang kau tak puas hati yang mamang kau akan berkahwin dengan orang yang kau sayang, walaupun boleh dipanggil bapa? Shut up! Come on, face the fact, okay, Mira? Mamang kau berkahwin bukan dengan orang lain, tapi kekasihnya juga. Mira tak mau dengarnya lagi. Okay, fine. Kalau kau benar-benar tak dapat menerimanya lagi, kau boleh tinggal sini, makan sini, tidur sini, minum sini, do whatever you like. Aha, good. As far as I'm concerned, I don't want to interfere with your life again. But tell me, Mira, ibu mana yang tak sayang anak? Aku tak nak campur. Great, just great, good. Sekurang-kurangnya korang faham perasaan Mira. Awak dah tanyakan Gary? Gary ke Jakarta 2 minggu sudah. Kita buat report pada polis. Jangan, Den. Jangan cari dia. Dia selamat. Dia dah besar. Pipa harap dia dapat buat keputusan dengan bijak. Macam mana?